Skip lagi menyiasat masalah lubang besar yang terjadi di beberapa kawasan. Dengan tiba-tiba Okagobila pun muncul dan melakukan kekacauan. Yuma dan Ishido memancing kaiju tersebut jauh dari orang awam. Di sini tiba-tiba ada budak-budak beban yang nangis. Aduh, mesti ada masalah lepas ni. Mereka pun dibawa oleh Ishido ke tempat evakuasi. Yuma bertukar menjadi Arc dan berhadapan dengan Okagobila. Dengan tiba-tiba lagi muncullah robot yang bernama Givas. Tanpa alasan dia menyerang Okagobila. Awalnya dia tak berniat untuk menyerang Ultraman Arc, tapi Arc yang serang dulu. Budak-budak beban yang dievakuasi tadi pergi balik ke kawasan pertarungan. Kerana apa? Kerana topi adik dia tertinggal. Tapi gara-gara mereka juga, Arc tidak dapat berlawan dengan sepenuhnya. Nasib baik tak dipijak kan dengan Okagobila. Dengan serangan mendadak dari Givas, Okagobila pun melarikan diri. Givas berhenti bergerak dan terus melepaskan melodi Givas. Dengan itu, Skip diarahkan untuk mengkaji adakah Givas merupakan ancaman. Tetapi Yuma menghujarkan bahawa Givas sudah sahaja menyelamatkan dua budak beban tadi tu. Kemungkinan Givas mempunyai kesedaran sendiri. Dan daripada perang, baik mengatasinya dengan cara baik melalui komunikasi. Mereka pun cuba menterjemahkan melodi milik Givas. Walaupun terdapat banyak kegagalan kerana Givas tidak mempunyai mana-mana maksud dalam semua bahasa. Namun, ada teori bahawa jumlah matahari menentukan struktur bahasa. Tambahan lagi, terdapat beberapa sistem suria yang tidak berputar dengan matahari, tetapi bulan. Dan cuba menambahkan kriteria tersebut dan ternyata Givas bermaksud musuh. Dengan dakwaan bahawa Givas ingin menjajah bumi, Skip langsung diam 1000 kata. Hal ini diketahui oleh GDF melalui Ishido dan terjadilah perbualan antara mereka berdua. Yuma yang lagi mandi di tempat pemandian awam berjumpa dengan Numa aka Kroko Seijin. Dia juga menghujah berkat Yuma dan Ishido, GDF melonggarkan pemantauan terhadap dia supaya dia dapat kembali lagi ke homestay Akebono. Ternyata Numa menjadi petunjuk akan masalah yang dihadapi oleh Skip berkenaan melodi Givas. Dengan rasa serba salah, Yuma pun ingin meminta maaf kepada Ishido. Namun begitu, reaksi yang dibeli oleh mereka terlihat mudah dan mesra. Menurut Numa, Givas berasal dari galaksi yang sama dengan dia. Givas dibuat oleh Meguma Seijin dari planet Maju Meguma untuk meneroka angkasa lepas. Lebih pasti di sini terdapat sesuatu yang mengawal Givas, lebih tepatnya Meguma Seijin. Terdapat beberapa melodi Givas yang berjaya diterjemah oleh Rin, seperti bulan mereka yang hancur dan mereka ingin mencari bulan baru. Manakala Yuppie berjaya mengesan struktur badan Givas yang ternyata terdapat ruang kokpit untuk mengawalnya. Masalahnya, GDF akan memulakan penyerangan ke atas Givas. Dengan kesuntukan masa, Ishido memancing perhatian GDF sementara Yuma mendaki Givas hingga ke bahagian atas. Rupanya Givas menyadari hal itu dan cuba menghalaunya. Yuma yang memasuki kokpit dikejutkan dengan bangkai Peguma Seijin di kokpit tersebut. Tiba-tiba Yuma mendengar suara alien Peguma yang menceritakan sesuatu. Planet Peguma berpaksi pada bulan mereka yang bernama Mujari. Berbeza seperti bulan lain, Mujari bersinar seperti kebanyakan matahari. Tiba-tiba Mujari menjadi bintang mati dan membekukan segala peradaban di galaksi itu. Peguma pun melakukan ekspedisi untuk mencari Mujari baru ke luar angkasa. Setelah berabad-abad dan pencarian tersebut tidak membawa apa-apa, Peguma Seijin perlahan-lahan pupus dan hanya mensisakan dia dan Givas. Peguma memohon kepada sesiapa yang mendengar kata-kata dia membantu Givas mencari kawan baru. Okagobila pun muncul dan bersedia untuk pusingan kedua dengan Givas. Dendam peribadi agaknya di episod lepas. Yuma pun bertukar menjadi Arc dan menghalang mereka berdua. Lebih tepatnya Givas sebab korang boleh nampak yang Arc ni memberikan pertarungan kepada Okagobila. Pertarungan ini terjadi sampai malam. Demi mengelakkan daripada GDF menyerang Givas, Yuma menyuruhnya berundur di bulan. Di sini Ishido lagi melakukan report untuk GDF. Walaupun episod ni lebih ke recap, tetapi di akhir kita dilihatkan dengan misi sebenar Ishido selama ini, iaitu Onyx. Atasan Ishido akhirnya turun padang dan memberikan intel berkenaan pancaran hijau milik Givas yang sebenarnya mencari sesuatu. Tiba-tiba ada wanita misteri yang muncul di hadapan Monohon dan menghilang. Hal ini disedari oleh orang awam dan dilaporkan langsung ke Skip. Yuma dan Ishido diarahkan untuk menyiasat. Sesampainya di sana, mereka diserang dengan cube aneh. Untungnya, barrier milik Arc melindungi dan membawa mereka tepat pada masanya. Dengan Yuma yang baru sedarkan diri, Arc pun membawa dia ke dimensi cermin untuk berjumpa dengan Yuma serta memberitahu sesuatu yang penting. Rution adalah nama sebenar Arc. Dia berasal dari galaksi bernama Rution. Satu hari, matahari milik mereka iaitu Sonia membesar dengan tiba-tiba dan membuatkan pemanasan drastis. Bukan itu saja, ia mampu menghancurkan planet-planet yang berpaksi padanya.
Untuk membendung hal itu, pemimpin-pemimpin dari setiap planet memberi idea atas pembendungan tersebut. Sehinggalah Zesu mencipta Zesu Gate untuk menyerap tenaga sonora dan melepaskannya di galaksi lain. Kekurangannya, galaksi lain yang menerima dampaknya, termasuk bumi, akan mengalami kehancuran. Rution pun ditugaskan untuk menutup Zesu Gate. Sayangnya, Rution dikejar oleh orang bawahan Zesu sampai ke bumi. Sebelum jatuh dan terjadinya KD, Rution berjaya menutup gerbang Zesu. Cuma gerbang itu jatuh dari tangannya sebelum terhempas. Zesu inilah yang dicari oleh GDF dan dinamakan sebagai Onyx. Malangnya, Zesu mengirim orang bawahan baru lagi yang bernama Sweet, yang selama ini sudah ada di sana cukup lama. Tanpa berfikir panjang, dia merampas ingatan Ark untuk mencari lokasi Zesu Gate dan membukanya. Meskipun Yuma dah bertukar, Sweet tidak gentar sama sekali dan memanggil Zadim. Makin dibantailah. Untungnya Ishido sedar akan hal itu dan Ark yang kesulitan kembali ke bentuk Yuma dan Zesu Gate yang terbuka melepaskan aura yang menakutkan di sekitar. Yuma dibawa ke bilik rehat. Walaupun dia tidak mengalami cedera yang cukup parah, dia tidak dapat sedarkan diri. Isu berkenaan Onyx di media pun dipadam paksa oleh GDF. Hal ini diketahui oleh Skip dan Ishido diminta menjelaskan alasannya. 16 tahun lalu sebelum terjadinya KD, GDF mengesan objek misteri yang muncul di udara. Dia adalah Zesu Gate, tetapi GDF menamainya Onyx. Semasa KD terjadi, Onyx jatuh di kawasan perhutanan dan kini apa yang dilihat mereka ialah Onyx itu sendiri. Selama 16 tahun ini, dan kemunculan yang kerap di bandar Hoshimoto menjadi bukti bahawa ianya disebabkan reaksi dari Onyx. Jadi selama 15 episod ni, kayu itu hanya muncul di bandar Hoshimoto saja dan tidak cawangan lain. Ternyata Yuma dan Sweet ada di sana. Cuma Yuma tak mampu berbuat apa-apa sebab dia dalam bentuk roh sekarang tu. Kebenarannya di sini ialah walaupun Ark menutup Zesu Gate selama ini, Zesu Gate tetap menyimpan tenaga di dalamnya dan akan meletup bila-bila masa. Kata-kata itu membuatkan Yuma dilema dan merasa perbuatan mereka ini sia-sia. Hal itu diketahui oleh Ark yang tidak mampu memberitahu pada Yuma kerana selama ini dia takut. Kalau hal itu dijelaskan lebih awal, dia yakin Yuma akan putus asa dan tidak akan berlawan. Kerana selama ini, Ark juga mempelajari kemanusiaan melalui Yuma dan tidak mahu bumi yang berharga ini menerima dampak kerana galaksi dia sendiri. Yuma yang mendengar dan menyedari hal itu bersemangat balik bersatu dengan Ark untuk menghadapi Zadim buat kali kedua. Pertarungan mereka cukup unggul namun dihentikan oleh Sweet. Tetapi selama ini, Yuppie mengesan keberadaan Sweet dari awal. Dengan bantuan Ishido, mereka berjaya menggagalkan gangguan terhadap Ark. Zesu Gate yang terbuka membebaskan tenaga yang cukup kuat dan membuatkan Ark tidak mampu mendekatinya. Namun berkat imajinasi dari Ark, Ark pun menebas Zesu Gate dan mendapatkan bentuk baru. Dengan kekuatan Galaxy Armor, Ark berjaya menjatuhkan Sweet dan Zadim. Selepas pertarungan tersebut, Ishido tak dapat mengesan apa-apa tenaga berkenaan Onyx lagi.